Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh cakap dengan Cik Azhar? Ya, saya. Cik Azhar, nama saya Dr. Wahab. Ya, ya. Saya telefon daripada klinik. Oh. Okey, akak awak Ashika, Aha. dia ada bagi tahu saya yang awak ada masalah bisul, betul ya? Betul, betul. Masalah bisul kat mana tu, Cik? Dekat ketiak ni. Dekat ketiak kanan ke ketiak kiri? Ketiak kanan ni. Lama dah ada masalah tu? Lama dah ni. Tahu tak apa punca masalah sakit bisul di ketiak tu, Cik? Tak tahu pula saya. Kenapa tu Sekarang dia macam mana? Dia ada nanah ke apa ke? Ada darah ke? Itulah dia dah itulah sakit lah ni. Habis ketiak awak memang tak boleh bergerak ah? Tak boleh. Saya nak kadang kepit orang dah susah dah ni. Oh, saya dapat rasa. Macam ni, Cik Azhar. Minta maaf saya tanya Ya, boleh. Okey, ketiak awak ada bulu tak? Ada lah. Ada bulu. Dekat bahagian bisul tu memang betul-betul dekat bahagian bulu ke atau macam mana? Dia kena juga tu. Dia kena juga itulah masalahnya tu. Kita takut ada kuman lah dekat bulu-bulu ketiak awak tu. Oh, ya, doktor Ya. Habis saya nak buat macam mana ni, doktor? Okey, awak ada shaver tak sekarang? Ada. Okey, boleh dapatkan tak shaver tu? Boleh ambil tak kejap? Sekejap, Baik. Okey dah. Baik, awak dah buka baju belum? Dah. Okey, macam ni. Pertama sekali apa yang saya suruh awak lakukan, Ya, doktor. awak shave bulu ketiak awak. Oh, saya shave Ya. Ni kalau saya shave ni kena pula kat bisul ni. Okey, cuba elakkan daripada terkena bisul sebab takut dia meletup. Ya. Okey, saya cuba Sekarang. Oh. Cik Azhar, saya tak dengar. Saya takut awak tipu saya. Tak dengar. Boleh tak awak letak telefon tu dekat ketiak awak sambil awak shave? Oh, okey. Dengar. Dah shave dah? Saya dah shave dah ni. Licin tak? Licin ni, sakit ni. Ya. Tahan sikit. Kasih kemas sikit, Cik Azhar. Kemas sikit Oh. Tahan sikit. Sakit? Okey. Sakit. Sakit ni, doktor. Sekarang ni, ambil shave tu. Ya. Awak shave ketiak belah kiri pula. Kenapa pula ni, doktor? Okey, kalau awak nak tahu mengikut saintifik, bulu ketiak kanan dengan bulu ketiak kiri, dia ada hubungan. So, kalau kuman tu, kemungkinan besar dia akan ada efek juga. So, kalaulah ada masalah dengan ketiak, kita kena shave kedua-dua bahagian lah, kanan dan juga bahagian kiri. Macam je bunyi dia ni. Kita cuba. Oh. Awak jangan bimbang lah sebab bulu ketiak tu akan timbul balik lah. Okey. Okey. Saya shave saya rasa yang ni cepat sikit kot. Okey dah. Tujuan saya call ni untuk saya ajar awak shave ketiak saja. Itu aja. Ya, saya. Habis bisul saya ni apa cerita ni? Bisul awak insya-Allah dia akan baik dan awak boleh dapatkan di rawatan klinik yang berdekatan lah sebab dalam telefon saya tak boleh nak ajar, Cik Azhar. Awak ni doktor betul ke? Betul main ni. Betul. Dia tadi buat panjang sembang-sembang saya ni dah sakit ni, bisul kat ketiak ni. Tapi dah lapang kan sekarang? Lapang apa? Yelah dah tak ada bulu ketiak yang lapang ni. Awak ni. Saya minta maaf, Cik Azhar. Itu memang dia punya cara sebenarnya. Betul-betul lah dia ni. Siapa ni? Saya doktor, Cik Azhar. Awak ni doktor apa ni? Cik Azhar, nama saya Dr. AG dari Hot FM. Doktor apa? Dr. AG dari Hot FM, Cik Azhar. Oh, memang dah terkena aku. Cik Azhar okey Memang okey sangat. Minta maaf lah terpaksa korbankan bulu ketiak, Cik Azhar. Tak apa. Kalau nak pergi klinik pun tunggu bulu ketiak tu tumbuh Cik Azhar. Ya. Jangan marah, Cik Azhar. Moga cepat sembuh. Ya, saya tak marah. Nak bagi tahu yang Cik Azhar baru je terkena panggilan hangit.